apakah hukum mengenai ucapan basmalah saat mulai wudu? Bagaimana kita mengucapkan basmalah sedangkan kita berwuduk dalam tandas? Ibn Baz ditanya dengan masalah ini. Dia kata kalau tandas itu sekali, maknanya bilik air sekali dengan toilet, bismillah dalam jiwa saja. Kerana tidak dibenarkan disebut nama Allah di dalam tempat yang ada najis. Wallahu a'lam. Dah. Dia bila ada partition yang lengkap, bila ada partition, bila ada pembezaan yang lengkap, maka bilik air itu tak dikira. Tapi bila ada sekali, bila masuk tu ada toilet. Dah. Tempat tu tempat najis. Tempat tu tempat najis. Tu dipanggil hammam. Hammam, tapi dah hammam nanti tu dia bersihkan semua. Hammam tu tak ada kat situ, dah kat lubang kan. Tak, tempat tu. Bila masuk baca doa tandas. Bila kita masuk tandas, kita baca doa tandas walaupun najis tak ada kan? Macam tu lah. Yang khas untuk buang. Tempat yang khas untuk buang, tempat tu tempat yang ghalibun najasah. So tak dibenar sebut nama Allah. Jadi kalau kita duduk dalam toilet, walaupun toilet tu belum digunakan, boleh tak sebut nama Allah? Itu hukum dia. Kalau dalam tempat kencing tu, bilik air, kita kencing dulu di situ. Siapa kencing? Bila air tu dikencing. So, siapa suruh kencing? An-nadir la hukmalah. An-nadir la hukmalah. Ini kaedah fiqh. Benda yang ganjil tidak dibuat hukum. Orang kencing dalam bilik air ni minoriti. Biasanya orang kencing kat tandas. Maka kekal hukum bilik air, bilik air. Dia bukan tempat maksus untuk najasah, untuk najis, bukan. Okey?